Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah akan memberi fokus kepada rutin penjagaan kulit. Jom. Baik, kita mulakan dengan rutin penjagaan kulit pada waktu pagi. Okey. Rutin pagi kita mesti mulakan dengan membersihkan muka dengan micellar water. Ni pun kalau perlulah ya, kalau kulit berminyak. Boleh gunakan kapas muka, kulit lebih bersih pastinya. Step kedua ialah kita kena bersihkan muka dengan pembersih muka. Ustazah guna pencuci muka hada labu, banyak jenis, tapi korang kena cari yang paling sesuai lah. Yang ni paling sesuai dengan Ustazah. Step seterusnya ialah kita pakai toner. Dan toner ni kalau yang ada labu ni kita boleh pakai dengan kapas muka, tapi ada juga yang jenis yang terus dab-dab saja kat muka. Sangat penting toner, jangan abaikan. Lepas tu kita boleh pakai eye cream, tapi yang ni tak wajib pun, korang boleh skip je untuk eye cream ni. Tapi untuk usia Ustazah ni Ustazah pakai jugalah, okay, untuk lembapkan kulit bahagian mata. Step seterusnya ialah essence. Yang ni Ustazah pakai dah lama dah, sangat bagus, sangat melembapkan kulit dan puas hatilah. Kalau korang nak skip pun tak apa juga. Okey, seterusnya ialah serum. Yang ni pun Ustazah pakai Bio Essence juga. Ya Allah, sangat best. Ustazah tak pernah kalau malas pakai pun kena pakai juga, sangat lembut. Kalau mood malas tu Ustazah just pakai pembersih muka, toner dan juga serum ni. Sebab dah pun memadai lembutnya. Okey. Lepas tu Ustazah pakai moisturizer. Yang ni sebenarnya yang wajibnya kalau kita tak berkemampuan, kita just pakai pembersih muka, toner dan moisturizer. Ustazah pakai hada labu punya, pun sangat best. Jarang skip sebenarnya. Tapi korang janganlah terikat dengan hada labu. Cari je moisturizer apa-apa asalkan sesuai dengan kulit korang, okey? Okay, step seterusnya ni Ustazah boleh kata wajib jugalah. So Ustazah dah amalkan sunblock ni sejak usia 19 tahun. Sekarang usia Ustazah 43 tahun. So penting untuk memastikan kulit kita ni bila dah berusia bebas daripada ceragat, ya, penting sangat. Tapi Ustazah pakai Biore, mana-manalah sunblock asalkan sesuai dengan kulit. Setakat ni Biore lah yang sesuai dengan Ustazah. So bergantung pada pilihan masing-masing, ya. Okey, lepas sunblock kita pakai primer. Primer ni penting sebab kalau kita pakai krim solidkan ke apa-apa, dia boleh mengekalkan kita punya keaslian wajah tu dan mengekalkan solidkan kita lah. Macam Ustazah guna Revlon dan Cendayu Tinggi. Ustazah pakai ni kalau Ustazah pakai krim lah, krim yang kita pakai day cream kan, untuk mempertahankan diri daripada kulit kita jadi cepat rosak. So tak wajib pun, bergantung pada korang lah. Okey, selesailah sudah rutin penjagaan kulit pada waktu pagi. Nanti Ustazah akan sambung untuk rutin sebelah petang atau malam. Baik, kita mulakan rutin penjagaan kulit pada waktu petang dan juga malam. Baik, macam rutin pagi juga, kita mulakan dengan micellar water. Kita bersihkan dengan kapas muka tu. Ustazah guna Garnier dan juga hada labu juga. Garnier lebih murah sikit lah, so korang pilihlah mana-mana yang sesuai, okey? Seterusnya kita bersihkan lagi, double cleansing dengan cleansing oil. Pun Ustazah guna hada labu juga. Tu dah nak habis dah pun. Sangat bagus dan sangat rasa bersih kulit ni. So cuba. Okay, lepas tu kita bersihkan dengan pencuci muka yang sama juga dengan pagi tadi. Tu macam pagi tadi juga, toner.
Okey, lepas toner, eye cream. Macam pagi tadi juga, mula-mula sekali lah lepas daripada toner tu eye cream. Okey, lepas eye cream, essence. Dan sama juga dengan pagi tadi, dab-dab je. Dan lepas tu kita guna serum. Sama juga yang tadi. Dan yang terakhir pada waktu malam ialah night cream. Yang ni Ustazah guna sleeping mask sebenarnya, sebab Ustazah rasa kulit lebih sesuai dengan sleeping mask. So korang boleh pilih day cream juga. Okey, rutin mingguan ni untuk melengkapkan lagi penjagaan kulit kita ya. Okey, ni Ustazah nak tunjuk berus muka. Sebenarnya Ustazah nak beli Foreo tapi tak mampu lagi. So belilah dekat Mr. DIY tu. Harga dia RM7.90 untuk 2. Dan kita guna untuk berus masa cuci muka lah. Sangat lembut. Yang murah ni pun dah lembut dah. Korang boleh cari dekat Mr. DIY. Okey, dua benda ni ialah minyak coconut oil dan juga olive oil. Kadang-kadang Ustazah buat gile-gile guna untuk masaj muka. Kadang-kadang 2 kali seminggu je lah Ustazah masaj muka untuk memastikan kulit lebih halus. Okey, lepas kita masaj tu, kita boleh guna exfoliating gel. Ustazah guna Cure dan juga Bioessence. Cure ni lagi murah berbanding dengan Bioessence dan sangat berbaloi. Saya cuma guna 2 kali seminggu je. Kita boleh rasa sel-sel kulit mati kita gugur kan. Lepas tu kulit kita kembali halus. Lepas kita exfoliate kulit kita tu kan, kulit kita tengah halus dah tu kan, sel-sel kulit mati kita dah tak ada. So kita pakai mask, dia akan membantu kita untuk dapat kulit yang lebih halus. Macam clay mask tu Ustazah guna kalau kulit kita tengah berminyak. Tapi kalau sheet mask ni kadang-kadang Ustazah guna lebih daripada 3 kali seminggu. Kalau rajin sangat, kadang-kadang tiap-tiap hari Ustazah guna lah. Tapi you all boleh cari, korang boleh cari dekat Watson yang lebih murah lah ya, sesuai dengan kulit korang. Bagi Ustazah, sheet mask ni dia lagi melembapkan kulit. Kalau kita tak pakai tu, kita boleh rasa kesan dia tak sama dah, kering kulit kita. Sheet mask korang jangan pakai lebih daripada 15 minit atau 20 minit tau. Sebab kalau kita pakai lama, kulit kita akan jadi makin kering sebenarnya. Tapi kalau pakai ikut masa ni, insyaAllah kulit lebih segar dan lembap. Dan last, Ustazah juga selalu amalkan semburan air mawar. Tak mahal sangat pun. Korang boleh cuba untuk menyegarkan kulit. Okay, mesti nak tahu bila nak guna air mawar ni. Masa kulit kita tengah bersih, tak ada apa-apa. So, untuk segarkan muka, sembur saja air mawar ni dekat muka dan rehatkan kulit kita. Kulit lebih segar sebenarnya. Selamat mencuba. Terima kasih sudi menonton. Semoga berjumpa lagi dan mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan tadi berkait dengan penjagaan kulit bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.